Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Sepenuh genak 2 tahun lebih dah. Peperangan yang berlaku di Gaza yang mana meragup nyawa orang-orang Palestin sudah pun hampir 67,000 orang. 67,000 orang. Pada minggu lepas saya berkhutbah di satu masjid. Saya ambil laporan daripada Menteri Kesihatan hak Gaza, hak Palestin. Dia kata orang yang cedera parah daripada rakyat Palestin tu semenjak daripada awal 2 tahun dah ni, sebanyak 167,000 orang. 167,000 orang. 100 lebih 148 orang. Gitulah. Minggu lepas pada hari Rabu seminggu ni mungkin aku turun high sikit. Jadi 2 tahun duk berlawan ni, kadang-kadang kita rasa lawan lagu mana. Seekor sumuk banyak, lawan dengan gajah yang banyak juga dan lebih besar lagi, kuat. Duduk lagu mana. Jadi malam ni saya nak kasih, kerana kita dah tahu dah bahawa penjual Palestin ini mereka ada duduk susun ni dan juga bergerak di bawah tanah. Jadi selama ni dia bergerak di bawah tanah. Orang di atas ni lapar, mumah, diperok oleh Israel. Adapun di segi askar tu tak ada nampak terjejah mana. Jadi malam ni saya nak kasih sikit, ambil berita daripada hak Masyhad. Berita Masyhad iaitu berita daripada negara Arab Emirat. Satu channel untuk dia beritahu kepada kita. Jadi Masyhad royak kata dalam tengah-tengah Gaza ni dah jadi jahim, satu tempat yang teruk. Jadi bumi Gaza ni kata berguncang. Jadi dalam keadaan jadi gonya ni, guncang kuat ni, kejut dalam masa terkejut ada seorang bekas tawan ni, hak Hamas dulu, iaitu orang Israel, nama dia Tam Shuham. Tam Shuham ni mari duk buka rahsia. Di dalam pemberita Fox News. Dalam Fox News dia kata orang-orang Hamas hak duk jaga dia dulu masa wasiat hari ni, duk kawal dia, duk jaga dia. Tapi waktu malam Pak Hamas ni duk gali lubang. Ada dah tu banyak dah, gali lagi. Gali tak berhenti. Ni mengikut apa yang diberitahu kepada kita Tam Shuham tadi. Jadi pendek katanya perang ni kita boleh faham bahawa bukan perang di atas saja. Bukan perang di atas dan di patak bumi, sapak bawah. Kerana ada susunan lagu tu. Lalu tu kata Masyhad di dalam siaran berita Kona 12, Chong 12 hak Israel dalam bahasa Ibri, dia mendedah bahawa lubang-lubang terowong yang digali oleh pejuang Hamas panjangnya tu dah mencecah 500 kilo. Panjang tu dah. Jadi 500 kilo ni dia buat panduan lah. Buat panduan agak-agaknya setengah, sama dengan setengah lubang-lubang yang ada di New York. Lubang-lubang yang ada di New York tu dengan lokal dengan apa tu. Betul itulah. Jadi panjang sampai banyak tu. Jadi dalamnya kadang-kadang dalam lubang tu, dalam bukan panjang tak, panjang dia 500. Dalam tu ada sampai kepada 70 meter. Dalam patak bumi duk bawah 70 meter. Pada dah lah dengan Israel duk bom tu tak ada jejak apa. 70 meter ni tebal lah kita kata dah. Lepas tu hak jalan yang ada. Jalan sebab lubang nak berjalan. Lepas tu lubang poh pula. Lubang untuk nak buat lubang nak tubik, nak masuk. Bernyawa lah mudah-mudah. Katanya ada sebanyak
1,300 lebih. Ni saya ambil petikkan daripada Qana Al-Mashhad. Jadi lubang-lubang ni diatur secara rapi. Ada lubang-lubang terowong tadilah. Ada tempat jadi satu office tempat nak susung kita nak lawai Israel belah sana. Ada tempat untuk tempat pengangkut jalan akut barang lagi. Ada tempat nak simpan barang di bawah. Dan adanya boleh jadi satu bilik tempat berlatih. Ada bilik pula jadi tempat proses alat-alat, dan ada juga sehingga jadi bilik untuk nak letak orang-orang yang dia duk tahu duk pegai di hari ni, siapa di hari ni. Ini mengikut masyarakat royak. Jadi ia royak kita lagi bahawa sampai setakat ni Israel ni sudah pun guna penerbangan askar di bom nak peracur lubang-lubang ni. Sama ada hadap dalam, sama tu lubang pun 40,000 serangan tu. 40,000, bukan 4,000 dah ni. 40,000 kali serangan. Ya. Jadi perbelanjaan dalam serangan ni untuk nak peracur ni saja ni ke sebelah atas tu. Bom berat-berat tu. Kalau padu dengan bom Amerika di serai Hiroshima tu, hadap serai di Gaza lah ni, dia boleh 10 butir lebih. Sampai 15 butir dah. Berat bom tu. Maknanya kekuatan bom yang duk hantar. Tapi penjual masih duk kejap duk kemah. Sampai 3 miliar habis dah duit. Untuk bom saja nak peracur lubang $3 miliar dah. $3 miliar. Itulah dah saya petik daripada Mashhad. Dan Mashhad royak lagi, dia kata pok-pok mata gelap Israel ni lah, dia boleh membukti kepada kerajaan dia bahawa Fort Hamas Learning, askar dia tu, penjual dia ni tak kurang daripada 40,000 penjual. Jadi mereka ni duk bergerak di dalam lubang-lubang yang duk bersambung bertali bawah tanah lah. Boleh pergi kat tu, boleh pergi kat ni. Jadi kita tak heran. Boleh duk sampai bertahun-tahun dah ni. Duk bergerak bawah tu. Jadi lubang-lubang semua tu dia tak nama lah. Bagi mata gelap Israel dia panggil Metro Gaza. Metro Gaza seolah-olahnya dunia duk bawah tanah. Alai baru duk bawah tanah. Tak ada siapa tahu bentuk lagu mana. Orang-orang penjual Gaza, orang penjual Hamas saja yang boleh tahu betul ni nak jadi tempat gabar dia, nak letak apa, nak jadi bilik apa. Jadi susunnya rapi. Jadi kata Tam Shoham lagi, mengikut laporan yang didedah oleh Mashhad, Tam Shoham kata dia yakin bahawa lubang-lubang ni sekarang learning duk boleh guna, tak ada jadi punah. Kalau punah boleh beki, lepas tu gali baru pula. Kodok panjang boleh disapa kepada tempat pusat hak Israel. Kita harap-harap gitulah. Mudah-mudahan apa yang mereka usaha dapat kejayaan, dan juga Allah bantu mereka dan kuatkan semangat mereka. Kita doa gitulah, supaya kita ni boleh tengok kehancuran Israel sebagaimana yang mereka dah tahu dah bahawa Israel ni akan lenyap, akan lesuh setiap 80 tahun. Wallahu a'lam.